Isu tiub Kalimantan LED menyala separuh, kemudian terus tak menyala. Ini dah kali kedua rosak. Punca dekat konektor kabel live yang color merah tu, dia punya copper putus. Dia sentuh tak sentuh, menyebabkan LED tiub Kalimantan rosak. Untuk kes ni sebab copper dia halus je, mungkin skru ikat terlampau ketat, so ada strain ataupun stress kat situ, jadi dia cepat putus. Kalau skru dekat konektor tu ikat longgar pun boleh jadi masalah juga. Kalau terlampau ketat pun copper yang halus cepat putus, kalau longgar pun masalah, nanti ada spark dekat konektor tu nanti. Bila kita buka cover casing okay, ni punca dia, kabel live color merah tu, copper dia dah putus. Sebelum ni sentuh tak sentuh, so menyebabkan tiub Kalimantan LED tu cepat rosak. Kemungkinan ikat skru kat konektor tu terlampau ketat, disebabkan dia punya copper ni halus je, jadi dia mudah putus. So nak ikat tu agak-agak lah. Cabut dari sini. Sini punca live lah. Bila checkkan test pen, sini punca live. Ini neutral. Okey. Tutup balik switch. Dan kita buka, buang isolation sikit. Buang isolation, lepas tu sambung balik. Sambung balik kat sini. Tutup balik, punca bekal api. Okey, pakai tools ni. Okey, dah buang isolation cable. Ambil ferrule ni. Saiz paling kecil lah, sebab wire kabel dia pun halus je. Lepas tu kita krim pakai ni. Okey, sudah krim ferrule. Tu ikat balik masuk dalam lubang live Okey, ni dalam keadaan switch tertutup lah. Tak ada supply elektrik. Atas ni ada skru. Okey, buka skru, ketatkan balik, masukkan wire ni balik, kabel ni balik, lepas tu ketatkan. Guna cutter. Okey, potong sikit hujung ferrule lah, sebab panjang sangat tadi. Potong sikit. Okey, siap pasang, ketatkan skru. Sebelum pasang cover casing ni, pasang dulu tiub lampu. Okey, casing belum pasang, tiub lampu dah pasang. Test buka switch on. Okey, lampu dah menyala. Suspek punca sebab ikat skru terlampau ketat kat konektor. Copper wire tu pun halus, jadi mudah putus. So kali ni kita letak ferrule lah, supaya copper tak mudah putus lagi. Off balik. Pasang balik cover, ada 2 skru, 1 skru, 2 skru. Okey, lepas tu baru pasang balik tiub lampu. Tiub lampu dah pasang, dah test on off, so okey. Okey, settle.